Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang 75, Az-Zahir, Allah yang Maha Zahir. Nama Allah dan juga sifat Allah yang Zahir. Melayu pun cakap Zahir. Mana maksud yang Zahir ni? Allah mengetahui perkara yang Zahir. Perkara yang Zahir ni perkara yang nampak dengan mata kepala, yang berlaku di hadapan mata. Perkara yang Zahir. Pergerakan tangan, kaki, semua tahu, mulut, mata. Ini yang Zahir. Ini apa yang dilakukan oleh manusia dalam hal perkara amal ibadat, kerjaan yang Zahir, nampak luarannya. Memanglah Allah mengetahui perkara yang Zahir. Sebab itulah manusia misalnya berlaku suatu perkara yang Zahir adalah melakukan perkara yang baik. Supaya Allah, karena Allah melihat di atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam perkara yang Zahir, dan juga perkara-perkara dunia yang Zahir, yang besar, nampak, yang langit, bumi, hari, bulan, lautan, bukit, bukau, gunung, ganang. Semuanya adalah perkara yang Zahir yang dapat dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara yang Zahir. Tapi perkara yang Zahir yang bersabit dengan manusia, itulah ada hukum taklif, ada pembalasannya. Manusia amal baik di perkara di dunia dan niat kerana Allah di hari akhirat akan balas. Terus masuklah amal yang baik dalam hal sembahyang, puasa, zakat, haji, itu kerja anggota Zahir. Tapi puasa tu batin lah. Tapi Zahir juga, makan minum kan nampak. Saya puasa tapi tengah makan, mana boleh. Saya puasa isi okok, mana ada. Walaupun nampak puasa tu mana Zahirnya tak makan, tak minum. Dan juga tu perkara Zahir. Nanti kita perkara batin pula, puasa batin. Ini suatu perkara amal yang baik, perkara yang Zahir, ibadat khusus dan juga ibadat umum, termasuk perkara politik, ekonomi, sosial, pendidikan, perkahwinan, harta, pusaka, hukum jenayah, jihad. Ini semua perkara Zahir. Mana perkara yang Zahir maknanya kelakuan, tabiat manusia melakukan sesuatu perkara agama ini dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang kata, kita ni dua orang je ni, tak ada orang lain. Allah, malaikat juga melihat perkara yang Zahir, dan Allah sendiri melihat atas perbuatan yang dilakukan manusia. Bukan dua, tiga, empat. Termasuk jin, syaitan pun tengok juga. Dia pun saksi juga perkara yang Zahir. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Dia tahu sejauh mana manusia terpengaruh mengikut pengaruhnya. Dan begitulah juga manusia yang baik itu, dia pengaruh untuk melakukan perkara yang baik itu dapat dilihat. Perkara yang Zahir. Kalau nak ditafsir hurai satu panjang lah. Contohnya hal semayang, diri betul, takbir Allahu Akbar. Jadi perbuatan rokok, sujud, duduk antara sujud, semua tu dapat perkara yang Zahir, yang dapat dilihat. Dengan perbuatannya itu, sama ada dia mengerjakan semayang itu sempurna atau tidak sempurna secara lahir. Ini yang maksud perkara yang Zahir. Jadi dalam Islam, perkara yang Zahir ini adalah hak tanggungjawab manusia ke agama, diniat kerana Allah, dia akan diberi pahala di hari akhirat, dan juga di dunia ini pun ada kebaikan. Kebaikan pada diri manusia. Umpamanya seorang yang semayang tenang, kerja sesuatu dengan pergerakan yang baik, dia akan membentuk jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Dan juga anggota badan dia pun dah sains solat kata tu, dia akan dapat menjadi seorang badan, pergerakan badan yang sihat. Ada pergerakan.
Bahkan perluan hidup manusia ini perlu pergerakan. Pergerakan yang utamanya lah hal semayang tu. Itu pun boleh untuk menyehatkan manusia. Ataupun dikatakan wanita yang nak melahirkan anak tu dia perlu pergerakan masa semayang, mudah untuk melahirkan anak. Ada pergerakan. Tapi dia pun mestilah berjalan. Itu perkara yang zahir. Yang dilakukan oleh manusia. Banyaklah perkara nak boleh dibahas, dibincang satu-satu. Perkara ini adalah diniatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbuatan itu juga melakukan juga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ikhlas, nampak macam dia tak suka, macam mana mata dia, macam mana mulut dia, macam mana dia keluar. Mulut zahir, hati tak tahu. Hati batin pula, pembicaraan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.